Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga kalian semua sentiasa sihat dan dipermudahkan urusan setiap hari. Dan kepada sahabat-sahabat saya lagi sakit, moga Allah memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Okey sahabat-sahabat, tadi saya ada sapu-sapu di bahagian belakang rumah ni ya. Kita dah bakar dah sampah yang separuh ni. So selepas tu saya nak panen cili. Dah lama tak petik cili. Saya tengok pun cilinya pun banyak yang dah merah-merah. So sebelum busuk, kita petiklah dulu kita punya cili. Inilah saya punya greenhouse sahabat-sahabat. Semenjak raya ni tak sempat nak memetik-metik ni lah. Nak menjaganya pun tak sempat-sempat je lah. Banyak tetamu datang, kita nak pergi bergaya rumah orang kan. So pagi ni kita ada masa sikit, so saya nak petik lah saya punya cili-cili ni. Tengok tu, ya Allah, Alhamdulillah banyak di sana tu, yang di sini kita nak petik-petik cili ni. Okeylah sahabat-sahabat, teruskan menonton kegiatan saya di pagi hari ini. Semoga sahabat-sahabat saya terhibur. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah dapat banyak ini sahabat-sahabat. Bolehlah kita buat masak hari ini. Okey, jom kita lanjut memasak. Sahabat-sahabat, kita masukkan gula merah. Masukkan ayam. Masukkan serbuk gas. Ni. Belakang tu. Ni. Banyak. Okey sahabat-sahabat, siap juga saya punya ayam. Tak tahu nak masak apa, sebab yang penting ada tadi apa tu? Ada cili, sebab anak saya memang suka makan kalau masak ayam ni nak mesti ada kuah. So saya buat yang berkuah. Okeylah sahabat-sahabat. Sekian dulu aktiviti saya untuk hari ini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.